Okey, pegang Aisyah depan. Okey, go. Tepi. Kishamu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, so sekarang jam pukul apa? Apa? 10.30 sekarang 10.30, so kita tengah santai-santai. So ini bateri kedua aku tengah saja nak layan Kona. So inilah kami. Okey. So ni dah ramai orang sikit. Tadi first fly, ni second fly. So marilah kita meronda-ronda di sekitar Teluk Batik. Okey, kita layan lubang jap. Okey. Alright. Okey, aku dah tahu dah apa yang berlakunya. Kenapa air hari ni cun lepas hujan air mesti cun. Lepas hujan air mesti cun punya. Itu cerita dia. Alright. So tak ramai orang. Weather ngam-ngam, cantik dah. So nanti Mas dah layan lah. Layan. Okay. So kat Teluk Batik ni dia adalah beberapa attraction. Contohnya macam boyan ni baru padu Yang tak bagi, tempat yang dia tak bagi kita pergi Tempat yang dia tak bagi kita pergi. Alright. Kita main-main lubang sikit. So ini ada beberapa gazebo yang kau boleh pakai Kau boleh pakai. First come first serve, tak ada bayar. Kursi satu RM3. Okey. Dua RM6. Alright. Layan jap. Okey. Angin pun cun-cun saja. Tak ada mendesak Hari ni weather tak mendesak kita selamba je. Dia relax je hari ni dia. Mana kasut? Okey, ni bot tadi dia ada banana boat pun ada Okey. Masuk Celah Kelapa ni, ui. Tight ke angle tight. Ambil deep sikit. Okey. Oh. Oh, line tak elok. Okey. Apa nak cakap je pun tak tahu bah. Wah, dia dah sampai. Okey, cantik, weather cantik. Nanti nak cakap apa lagi buat benda ni. Okey, kena ambil cinematic sikit ni. Mana adik tu? Tak nampak lah. Where are you? Oh, okey dah nampak. Mana ayah dengan ibu? Oh, itu ayah. Oh, itu tu. Okey Ini ex-Navy ex-Special Force Navy ni. Baju oranye ni. Okey, tu dia. Special Force ni. Aku nak try wind resistant tak boleh nak pergi risky main atas air sebenarnya. Tapi dari segi ni karat.
Ya, dah ambil. Mana, mana? Mana, mana? Kisha mana? Okey. So kalau kita Hi. Bye. How are you? Macam mana? Okay, yang ini kita main ground lah, yang ground lah. Kita cari lubang, cari lubang, cari lubang. Wow, 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 ganas. Okay, dia interference macam biasa lah, interference lah. Belakang solid body dan signal akan go dia low sikit lah. So harap-harap next firmware update dia boleh bagi signal baik-baik punya. Boleh main di sebalik bangunan. Sekarang ni kita ada limitation sikit. Ada signal interference pada tempatnya. So macam tu lah. Okay, bateri dah 28% kita go next bateri pula. Kat mana kita ni? Mana yang kita Oh tu dia. Sorry. Syah.